Anak Aman GRASEKA bidas kenyataan ibu tiri. Kau ini dari dulu B0DOH, bila masa aku cakap kau DERA bapa aku. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Tak habis lagi perempuan ini. Aku cakap jangan kerah bapa aku bekerja. Kau ini dari dulu B0DOH, tak pernah bijak. Bila masa aku cakap kau dera bapa aku. Kau jangan nak bagi aku mula. Kau membuka pekung sendiri dengan buat siaran langsung. Kau yang beritahu orang, bukannya aku. Makin tua makin benak. Aku tidak cari publicity. Jadi kau pun jangan nak tumpang sekaki. Tidak semua orang dalam siaran langsung kau pertahankan kau. Semua nak tengok kebodohan kau sahaja, katanya. Sebelum ini, Daini mendedahkan dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan bapanya itu. Namun dia masih mengikuti perkembangan semasa. Bapanya menerusi maklumat yang disampaikan oleh individu lain. Meskipun tidak lagi berhubung rapat. Dalam pada itu, Daini turut meluahkan kebimbangan terhadap tahap kesihatan. Bapanya yang didakwa masih bekerja walaupun berada dalam keadaan kurang sihat.